Nama saya Luiza Penampalam. Saya dari Pertubuhan Penyelidikan Mariset dan saya seorang saintis marine dan saya membuat kajian tentang mamalia marine di Malaysia. Ramai yang tidak tahu, Malaysia sebenarnya ada mamalia marine yang menetap di perairan kita di sepanjang tahun. Di Malaysia ini, kami ada sebanyak 27 spesies mamalia marine yang telah direkodkan. Antara spesies-spesies yang kerap dijumpai di kawasan pesisiran pantai di Malaysia adalah Indo-Pacific humpback dolphin, Indo-Pacific finless porpoise dan juga Irrawaddy dolphin. Ini adalah 3 spesies yang memang paling kerap kami jumpai di sekitar pesisiran pantai Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Malaysia juga sebenarnya ada spesies paus. Pasukan kami sedang menjalankan kajian terhadap paus broodes. Kami ingin mengkaji haiwan-haiwan ini supaya kami dapat tahu apakah keperluan konservasi mereka supaya kami boleh membuat cadangan untuk usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan habitat mereka dan juga populasi-populasi ini untuk kelestarian dan kesinambungan ke masa hadapan. Hari ini kami akan keluar ke lautan luas, mungkin dalam 60 hingga 70 km dari sini untuk mencari paus. Kami nak tahu mana taburan dia dan pergerakan dia di luar sana. Jom. Kami sedang menjalankan kajian untuk paus broodes, menentukan taburannya dan juga untuk pastikan sekiranya spesies ini ada musim atau tidak. Kami melabuhkan dulu boya dengan alat perakam akustik yang akan merakam bunyi-bunyi di dalam dasar laut dan juga kami berharap dapat merakam bunyi-bunyi paus di kawasan ini. Kami pun merekodkan tingkah laku haiwan tersebut bila kami terjumpa mereka, seperti mereka sedang makan atau sedang berehat ataupun sedang bersosial sesama satu sama lain. Daripada maklumat ini, kami boleh tahu bagaimana habitat di sini adalah penting kepada haiwan tersebut dari segi kita hidup mereka. Antara ancaman utama kepada spesies-spesies ini di Malaysia adalah insiden terjerat di dalam pukat nelayan, pencemaran bunyi di bawah air laut dan juga kebarangkalian atau risiko untuk terlanggar bot. Dan juga sekarang lautan kita sedang diimpak secara negatif oleh pencemaran. Banyak sampah yang tak buang dengan betul, dia akan masuk pula ke dalam laut. Ini adalah antara ancaman-ancaman yang dihadapi oleh haiwan-haiwan mamalia marine di perairan Malaysia. Sebenarnya, mamalia marine ini merupakan haiwan indikator. Dia bagi kita indikasi tentang kesihatan lautan kita, tapi ramai yang tidak faham kaitan ini. So, cabarannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran orang ramai tentang kepentingan mamalia marine di dalam rangkaian makanan dan juga kepentingan kerja ini dan juga terhadap kelestarian alam sekitar. Haiwan ini adalah satu lambang untuk kepentingan konservasi marine. Sebab bila kita menjaga habitat haiwan ini untuk memastikan haiwan ini boleh wujud untuk masa hadapan, maka kita juga melindungi masa hadapan kami.
Bila kita kenal, kita cinta. Bila kita cinta, kita lindungi.